Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini bersama lagi cikgu ya, dalam PDPR Motivasi Pagi. Okey, hari ini kita nak bincang pasal jadual. Macam mana cara kita nak menyusun jadual belajar di rumah untuk diri kita sendiri. Cuti-cuti ni kan, PDPR ni kan, ataupun cuti sekolah nanti, kita kena belajar juga. Tak boleh lah sebulan cuti, sebulan tutup buku. Tak boleh lah macam tu kan. So, kita kena buka buku juga. Kita kena ada jadual sendiri. Okey, kita nak buat jadual dan ada syarat-syarat dia. Okey, syarat yang pertama. Okey, apa tujuan kita buat jadual ni? Kan? Mesti ada target kita, tujuan dia tu apa kan? Contohnya kita nak belajar sesuai. Kalau macam kita belajar untuk exam, kita target lah kan? Kita nak cemerlang dalam peperiksaan nanti. Okey, ataupun target kita buat ujian ni, buat target kita untuk buat jadual ni ialah kita nak hafal sesuatu yang cikgu suruh kan. Jadinya apa-apa kita buat, kita kena ada tujuan. Apa tujuan kita? Ada juga belajar bukan tujuan untuk kecemerlangan diri, nak tujuan untuk glamour, nak tunjuk orang. Tak boleh lah macam tu kan sayang. Yang kedua, tetapkan waktu belajar. Kita dah tetapkan waktu dan kita kena konsisten, kena kekal. Alright? Kita kena buat jadual ketika jadual tu macam contohnya waktu pagi lah. Kalau kita tak sekolah dekat rumah, waktu pagi pemikiran kita tengah segar lagi ketika itu. Okey, jadi kena tentukan, janganlah waktu dah ngantuk, waktu kita nak tidur itulah yang awak buat jadual belajar. Itu tak sesuai, memang ilmu tak boleh nak masuk lah kan. Jadual belajar tu kena kadang-kadang kita kena tukar-tukar jugalah kesesuaian masa kita. 3 sayang, syarat untuk membuat jadual sendiri rumah ialah agihkan masa mengikut kesukaran atau keutamaan subjek. Contoh kat sini yang paling susah apa? Matematik. Okey, matematik, English English. Okey, jadinya kita kena lebihlah sikit masa untuk matematik tu. Waktu bila? Mungkin pagi sesuai untuk matematik, petang untuk subjek apa, kita kena sesuaikan. Yang banyak membaca tu sesuai waktu bila, kesesuaian pada diri kita sayang. Okey, kena jugalah tengok, kalau kita ni paling lemah matematik, kita kena lebihlah masa untuk matematik. Okey, mungkin matematik 1 jam, bahasa Inggeris 45 minit. Okey, jelas kat sini. Okey, seterusnya masa tu kena selang-selang juga sayang. Maksudnya kalau dalam tadi 1 jam kita untuk study matematik, jangan straight lah 1 jam, rehat sekejap. Macam dekat sekolah juga kan, kita ada rehat. Masa rehat tu macam-macam kita boleh buat lah kan, ke toilet ke, makan ke. Jangan sambil belajar sambil makan tu macam tak sesuai sayang. Walaupun dekat rumah belajar makan tu macam tak sesuai. Tapi kalau itu anda rasa selesa, tak ada menjadi masalah. Nampak sayang, sediakan tempat belajar yang sesuai. Cikgu faham ada pelajar-pelajar yang mungkin rumahnya tak sesuai ke apa kan, tapi tengok keadaan macam mana. Okay, cari tempat. Tak kira mana, takkanlah minta dengan ayah atau ibu nak bilik khas belajar, tak perlu. Sayang, dekat dapur pun boleh, atas meja makan pun boleh, asalkan tak ada orang kacau. Duduk dekat meja, time bukan waktu makan tu kan, semua tak ada masalah. Jangan bising-bising kan. Yang ada orang suka belajar sama dengan muzik, ganggang, gedekang. Itu tak sesuai lah sayang. Ilmu tak masuk nanti. Kalau dengar alunan mengaji, itu tak ada masalah. Tapi kalau dengar
lagu-lagu yang slow, perlahankan, instrumental, itu tak ada masalah, boleh lah sikit-sikit. Okey, seterusnya atas meja belajar tu kalau boleh lah kan, jangan ada benda-benda lain. Benda yang kita nak belajar tu saja atas meja kita. Macam kita kat sekolah juga kan, mana boleh sepah-sepah semua kan. Jadi kita buat macam tu. Okey, sayang, yang seterusnya yang kelima, cikgu bacakan di sini, seimbang antara belajar dan rehat. Kan, kita belajar, kita rehat. Jangan nak belajar je dan jangan nak rehat saja bila masa nak belajarnya. Kita kena sesuaikan, dah belajar kena rehat. Nanti stres sayang, ibarat macam getah, ditarik panjang-panjang, tegang, nanti terputus getah tu. Okey, kita kena letak kat situ, rehat, solat waktu ibadat kita kan. Kalau nak mengaji ke apa ke, okey, boleh stop. Okey, makan dan apa-apa aktiviti yang santai, okey, yang ringan-ringan. Jangan straight dia belajar, nanti stres, dia orang kata tak bersosial pula kan. Tak boleh lah macam tu. Sebenarnya rehat tu penting untuk memproses maklumat yang dalam kepala kita. Jangan masuk. Kita kena stop sekejap, kena fikir benda lain sekejap, enjoy, kemudian baru belajar lagi. Fleksibel dan boleh ubah. Ya, jadual tu kita sendiri yang tahu. Dan tak ada cikgu, tak ada apa, kita sendiri yang tahu. Sesuaikan dengan aktiviti kita harian lah. Contohnya kalau mak suruh mengemas rumah, mak suruh yang perempuan suruh cuci pinggan ke apa, buat dululah kan. Tanggungjawab sebagai seorang anak kan. Tanggungjawab seorang pelajar, tanggungjawab sebagai seorang anak kan. Janganlah tu nak belajar je, rumah macam kapal karam pula, tak kemas rumah, tak boleh lagi. Nak belajar pun tak, kita tak fokus, rumah kita bersepah. Yang penting kemas rumah dulu kan. Okey, kalau ada kelas tambahan, jangan pula awak punting kelas, alah cikgu ajar tak best, baik aku buat kelas sendiri kat rumah. Tak adalah macam tu. Ilmu daripada orang luar penting juga. Okey, seterusnya, sekiranya jadual tu awak dah buat tapi awak tertinggal, awak tak ikut disiplin awak, awak kena gantikan dengan slot yang lain pula. Gantikan diri sendiri, tak ada siapa yang suruh, keikhlasan hati itu sendiri. Okey, yang terakhir pelajar, pantau dan nilai diri. Okey, jadual yang kita dah buat tu, kita kena tengok juga sesuai tak dengan diri kita. Contohnya seminggu kita dah ikut jadual tersebut. Sekiranya anda rasa tidak berkesan, anda boleh ubah. Sebab diri sendiri kan. Ubah masa belajar jika tidak sesuai dengan diri kita, bergantung kepada kesesuaian. Contohnya ada kerja-kerja baru yang ibu dan ayah suruh kat rumah ke apa ke, so ubah mengikut kesesuaian. Okey, baiklah pelajar, cikgu rasa itu saja untuk hari ini. So jadual yang kita buat, kita kena berdisiplinkan diri untuk ikut jadual kita ya sayang. Contohnya kan PDPR semua ni, cikgu tahu ada yang tak ikut PDPR. Sedih lah, cikgu bersungguh-sungguh nak mengajar, anda buat tak tahu. Tak baik lah macam tu sayang. Jadi ilmu akan berkat sampai ke diri kita. Okey sayang, cikgu rasa itu saja. Sesungguhnya yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada diri cikgu sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.